Terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Malaysia, terutamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, kepada Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di atas pelaksanaan sistem saraan perkhidmatan awam SSPA yang mana akan dibayar pada Januari 2026. Pelaksanaan ini sebenarnya amat bermakna bagi penjawat awam yang mana menunjukkan komitmen dan keperhatian kerajaan terhadap komitmen yang ditunjukkan oleh penjawat awam untuk memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Dalam masa yang sama, setinggi-tinggi penghargaan juga kita ucapkan kepada Kongres Kesatuan Pekerja-pekerja di dalam perkhidmatan awam QPEX yang mana memperjuangkan suara-suara penjawat awam tanpa henti, yang mana terus menjalankan rundingan step by step dengan kerajaan supaya kebajikan terjaga. Pelarasan gaji ini juga bukan sahaja satu kelegaan kepada penjawat awam sebenarnya, supaya penjawat awam juga terus berintegriti dalam menjalankan amanah yang dipertanggungjawabkan. Terima kasih kepada Kerajaan Malaysia dan QPEX yang menunjukkan komitmen yang berterusan dalam menjaga kebajikan penjawat awam. Terima kasihlah kepada pihak Kerajaan Malaysia kerana telah melaksanakan SSPA yang fasa kedua ni lah. Dengan adanya SSPA ni dapat meningkatkan lagi lah kita punya pendapatan, khususnya pada penjawat awam. Kita tahu kan dengan keadaan semasa sekarang ni dengan kos hidup yang agak tinggi, yang meningkat, serba-serbi kena duit. Jadi dengan laksananya SSPA ni maka dapat sila menampung serba sikit kehidupan kita penjawat awam di Malaysia ini. Terima kasih kepada Kerajaan Madani kerana dengan pelaksanaan sistem SSPA kepada semua pegawai perkhidmatan awam, kami bersyukur kerana kami menerima untuk fasa kedua sebanyak 7% di mana akan dibayar pada 22 Januari 2026. Walaupun pembayaran dilaksanakan pada 22 Januari tetapi kami sebagai pegawai rasa sangat bersyukur kerana dengan pelaksanaan ini dapat membantu semua pegawai kerajaan dalam menyeimbangkan kita punya kegunaan kewangan buat masa sekarang. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada PMX kita dan bersyukur untuk semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai penjawat awam rasa terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat PMX kita yang telah memberikan SSPA. Fasa pertama dulu kita dah terima dan fasa kedua SSPA akan bermula pada Januari 2026 dan saya sangat syukurlah kerana dengan adanya SSPA ini dengan keadaan kos kita yang sekarang semakin meningkat dapatlah menampung sikit betapa perniagaan kita hari-hari, dapat juga kita buat tabungan untuk masa-masa depan kita sampai kita berbelanja lah untuk seharian kita.